Okay, standby. Cam tu boleh zoom out sekejap. Nanti kita masuk zoom in. Okay, JJ boleh standby. Second 40 item. seconds. Second item. Delay dua-dua 5 ke? Okay, right. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Sorry, Thank you. Sebab line. Sound anda Super Q. Tabung Haji Umum agihan keuntungan 3%. Cam tu standby. Cam tu JJ dulu. Swing JJ. Mix to JJ. Q. Cam tu zoom in. Mix to Cam tu. Right. Lembaga Tabung Haji PH menagihkan keuntungan selepas zakat sebanyak 3.5% bagi tahun kewangan 2025. Ia tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Baik, setakat ini laporan saya Norhela Razali dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Okay, on window. Mengikuti perkembangan aliran trafik On window. Zatul Aikro. Okay. Kita bersama dengan Nur Q Melaka. Silakan Amalina. Janji tak langgar. Baik, Norhela Cek first sign tu. LLM Bangi saya kini berada di Plaza Tol Aikro dan seperti malam pihak ini juga turut menempatkan anggota trafik di beberapa lokasi tumpuan bagi memastikan kelancaran lalu lintas. Baik, saya kira sampai di sini. Okay, take full. Dari saya Amalina Abdul Halim Okay, JJ standby. dari Plaza Tol Aikro. Dan untuk perkembangan lanjut kita terus bersama Zatul Iqmah Memanur. Robi Chebi, upsound, on window. Baik, Assalamualaikum. Ya, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Baik, saudara, kini saya berada di Plaza Baik, saudari. Tol mana antara laluan utama yang dijangka mengalami peningkatan aliran trafik menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan seiring dengan pertambahan itu, saudara, polis di Raja Belis PDRM turut melaksanakan selamat bagi memastikan keselamatan pengguna sentiasa terjamin. Sekiranya saudara itu sahaja dahulu yang dapat saya kongsikan berkenaan selamat On window. di Pinang. Jadi saya setakat itu dahulu kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Q, terima kasih, take full. Baik, terima kasih Zatul. Kat sound. Right. Q. Dalam pada itu, tinjauan RTM di Plaza Tol Gombak malam tadi mendapati orang ramai mula mengambil keputusan untuk pulang ke kampung bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas yang dijangka memuncak dalam tempoh 2 hingga 3 hari menjelang Aidilfitri. Tinjauan mendapati rata-rata pengguna lebuh raya memilih untuk memulakan perjalanan lebih awal bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan. JA upsound.